Tuan Rama nak ke mana? Hamba nak ke dalam. Boleh tak? Di sini tempat larangan. Tidak dibenarkan siapa pun masuk. Pula. Tuan! Apa? Apa itu? Hamba tembak dia. Apa pasal? Kurang ajar. Apa anda mau? Hamba tak mau apa-apa. Tetapi sahabat hamba ingin nak berjumpa dengan tuan hamba kerana nak menagih hutang. Hamba tak berhutang dengan siapa-siapa pun. Ada. Barangkali tuan hamba telah lupa. Tunggu sebentar ya. Hamba panggil sahabat hamba. Silakan naik, saudaraku. Tan Tari, kalau naik ke rumah jaga-jaga sedikit di balik pintu ya. Sila masuk, saudaraku. Sila! Yang pembunuh istri hamba? Katipang. Di mana dia sekarang? Di rantau Nibong. Pekerjaannya? Saudagar emas. Anda semua banyak membuat dosa di dalam negeri ini. Mati adalah lebih baik dari hidup.